Leader yang kabur tentang arah, dia akan hancurkan masa depan orang lain. Ya, termasuk orang bawah kau sendiri. Kalau kau sendiri tak tahu nak ke mana, jangan pimpin. Serahkan je kat orang lain. Ramai orang pakai jawatan macam topi. Masuk meeting, orang tanya, kita nak pergi mana ni? Jawapannya, kabur. Tak tahulah. Seriously? Kau rasa tim hormat? Tak. Kalau kau ragu, orang ikut kau. Tak. Diorang ikut yang tegas. Yang ada arah. Yang tak main drama. Leader yang kabur ni bahaya. Bahaya dia macam orang bagi pistol, lepas tu kau tak tahu kat mana kau nak tembak. Semua akan kena. Dengar ni, tugas pertama leader bukan cakap kosong. Tugas leader adalah untuk sebarkan kejelasan. Bukan gosip, bukan drama, bukan alasan. Apa yang kau kena sebar? Visi, supaya orang tahu ke mana nak pergi. Peluang, tunjukkan apa yang mereka boleh capai. Keyakinan, kalau kau ragu, tak ada siapa percaya. Dan standard yang tinggi. Kalau kau kompromi, diorang pun kompromi. Kalau kau sendiri tak percaya dengan hala tuju kau, jangan harap orang nak habiskan masa dan tenaga untuk ikut kau. Leadership bukan tentang siapa yang cakap paling kuat. Leadership adalah tindakan, konsisten, berulang dan jelas. Aku bagi kau contoh sikit. Kalau kau nak orang follow kau kena tunjuk dulu. Bangun awal, tenaga penuh, result dekat field. Bukan mengeluh je. Kalau kau sendiri kabur, diorang ikut siapa? Tak ada siapa. Diorang akan hilang motivasi, hilang respect, hilang segalanya. Kalau kau nak team survive, jangan jadi karut. Kalau team kau keliru, tanya diri kau sendiri. Adakah kau betul-betul jelas? Atau kau cuma pakai title macam kau pakai topi? Ingat, jawatan tanpa kejelasan itu hanya beban. Dan beban tu akan hancurkan masa depan orang lain. Kalau kau rasa ni pedas, bagus. Ini baru realiti.